Perjuangan kita dari sejak kita merdeka dulu ialah nak mengurangkan jurang ni, jurang kekayaan, jurang kemakmuran antara rakyat masing-masing. Tapi apa yang dia buat? Nak kekal kesamarataan, tak usah usik-usik lagi. Ya, adakah ini satu dasar yang boleh kita terima? Kerana itu saya selalu katakan, dengan prestasi buruk macam ni, orang tengok harga makin, barang-barang harian makin mahal. Macam-macam barang naik harga. Tak usah cerita diesel lagi. Cukai-cukai baru yang dikenakan. Pension pun dihapuskan. Kerja tetap pun jadi kerja kontrak. Macam-macam lagi kedujanaan kepada rakyat yang dilakukan oleh kerajaan sekarang. Yang tidak langsung kesian tentang kedudukan kerajaan. Sedangkan Malaysia sebuah negara yang kaya. Yang Allah berikan berbagai-bagai sumber untuk kita majukan, tapi kita tak ada otak. Kepimpinan sekarang ni tak ada otak untuk eksploitasikan segala sumber-sumber yang dianugerahkan oleh Allah menjadi rezeki-rezeki yang banyak. Penambah lagi kekuatan keuangan negara kita. Berikan rakyat kesenangan, berikan rakyat bantuan, berikan rakyat subsidi, berikan perlindungan kepada rakyat. Kita tak buat itu. Sikit cukai. Dahlah pelabur tak datang. Pelabur yang ada cabut lagi. Orang pun takut nak datang. Apa yang saya tengok PMX ni punya fokus sekarang, nak balas dendam. Orang yang berjasa pada dia, yang masukkan dia dalam UMNO dulu, yang beri dia kedudukan dan sebagainya, itu orang tu dia nak tubi-tubinya. Konon nak masukkan dalam penjara sebab dia dah masuk penjara. Jadi ambil keseluruhannya dengan latar belakang morality dia yang buruk, prestasi dia yang tak ada. Seolah-olah pemimpin kaki stokrasi yang pada macam ni. Jadi saya berpendapat rakyat majoriti terutamanya perlu menganggap perjuangan untuk mengubahkan kerajaan sekarang satu jihad, satu ibadah fardu kifayah yang berat yang mesti dipikul oleh setiap daripada kita untuk merubahkan keadaan ini. Sebenarnya PMX ini dia bukan mentadbir negara. Yang mentadbir ni sebenarnya adalah DAP. Kita tahu keadaan demokrasi berparlimen kita. Siapa ada number, dia kuat. Kalau UMNO nak tarik diri dengan setakat 20 kursi ni, PMX tak jatuh. Tapi DAP boleh jatuhkan. Kalau dia tarik diri, PMX boleh jatuh. Jadi ini yang ditakut oleh PMX. Oleh sebab itu dasar-dasar DAP dia tak boleh resist. Dia tak boleh tentang. Dia terpaksa ikut akur macam tu. Tapi bagi PKR, dia ada sokongan orang Melayu 11% saja. Mungkin DAP tak berapa sonok dengan tu. Itu yang dia mundar-mandir ambil Zahid tu. Pegang kepada Zahid lah. Zahid adalah lebih kurang dalam sebaki dalam kedua-dua dalam 30% sokongan Melayu. 70% sokongan Melayu kepada PN yang ada sekarang. Itulah pentadbiran sekarang. DAP pegang kepala Anwar, Anwar pegang kepala Zahid. Ini yang berlaku sekarang. Jadi dalam bentuk, kita kata dalam bentuk demokrasi, apa yang saya ceritakan ni, makna dia masyarakat minoriti, DAP, menguasai kerajaan, kontrol majoriti dalam negara ini. Ini tak betul. Ini kerajaan luar tabi'i. Kita mesti perbetulkan. Kerana itu saya meminta rakyat supaya menganggap bahawa perjuangan kita di dalam PN ini sebagai satu jihad, satu fardu kifayah yang diberatkan, memastikan insya-Allah kesepaduan kita, penyatuan kita, rangkaian kita, kekuatan kita membawa kemenangan kita dalam pilihan raya akan datang.